Nak cari SUV Conti, tak nak lama sangat, nak kereta boleh buat furun, nak kereta nampak moden, nak owner lama ada jaga. Okey, ini hari baru dapat ni tahun 2018. Ni adalah Peugeot 3008 yang model baru Ini adalah 1.6 auto yang turbo. Okey, kereta ni original cat sampai sekarang, tiada kemalangan, satu owner pakai sampai sekarang, mileage pun 60 lebih saja. Kereta memang cun-cun cantik lah. Ambil balik, jangan risau, tak payah bikin apa, pakai saja. Lagi bulanan kalau buat full loan baru 500 lebih saja Okey, kalau bos tengah cari SUV Conti, nak kereta nampak ganas, nak kereta nampak moden ni okey, ni biji boleh kata paling sesuai lah. Sekarang bisa di review ni kereta, kasih bos tengok. Selamat petang bos, saya baru dapat trade in kereta baru Ni adalah tahun 2018. Ni adalah Peugeot 3008 1.6 auto yang turbo engine Okey, ni kereta original cat sampai sekarang, tiada kemalangan, tak ada banjir engine, gearbox, suspension, tak ada masalah. Memang elok, cantik punya. Okey, ni satu owner saja pakai. Owner cerita memang pakai cermat, sama dengan memang pakai hati-hati punya lah. Kereta cat semua overall awal-awal cantik lagi elok-elok punya. Okey, ini hari jugalah nak jual harga murah-murah saja, 38,800 saja Okey, boleh buat full loan lah. Kalau buat full loan bulanan 500 lebih lah. Bos ambil balik, jangan risau, kita bagi lagi setahun warranty lagi Okey, lampu kiri kanan semua perfect lawa lagi. Bos boleh nampak lampu kiri kanan semua elok, cantik lagi. Okey, tayar bunga ada 60% tebal lah. Ini adalah model 3008. Kalau kita 3008, bos boleh nampak dia punya bentuk memang nampak cantik dengan ganas Memang nampak cantik dengan ganas. Peugeot punya design memang nampak sporty lah. Nampak sporty. Dalam interior, leather seat, memory seat semua complete ada. Leather pun cantik lagi. Itu screen semua berfungsi, tak ada masalah. Dashboard pun lawa-lawa lagi. Steering pun elok-elok Kalau bos tengah cari SUV Conti, nak kereta ambil balik, tak payah bikin, bawa sedapnya, lagi minyak jimat, kereta nampak moden-moden, cantik-cantik. Okey, ni biji boleh kata paling sesuai punya lah. Okey, harga 38,800 sajalah. Kalau ada bos minat, boleh contact me tadi. Thank you bos support.